This is Rosianna Riza. She makes vlog, daily life videos, travel, memories, nothing perfect, just real moments as it happened. She still learning, growing at her own pace. So if you're here, you're part of the journey. Welcome to Rosianna Riza's channel. Hi guys, welcome back to my channel. So hari ni apa video yang I nak buat adalah sambungan daripada tanam pokok yang korang kalau korang dah pernah tengok lah video sebelum ni, I ada tanam pokok biji benih and I dah dapat hasil. So I nak tunjuk, so kita sekarang ni nak tukarkan hasil yang biji benih yang kita dah tanam tu kepada yang lebih besar lagi, tempat yang lebih besar lagi. So let's go teman kita untuk menanam. Ini I nak potong tanah yang mak I beli. So kita potong lah kan, nak masukkan dalam bekas tu. Maaf lah ya, gunting ni macam tumpul pula kan. So korang tengok je lah. Okay, lepas tu sekarang ni kenapa I buat kerja lambat sangat ni? I tengah voice over, I rasa macam lambatnya. Okay, tak apalah korang layan je lah video ni. So kita potong, I tak tahu sama ada nak potong separuh je ke ataupun potong penuh. Okay, lepas tu kita cedok lah. Okay, mula-mula tu I macam rajin nak senduk satu-satu bila nak siap I pun tak tahu. So otak I tiba-tiba berfungsi pula untuk nak ambil guni tu terus tuang je, senang kerja kita korang. Okay, so maklumlah kita ni baru-baru je nak menanam pokok kan. Jadi faham-faham je lah. Siapa yang beginner tu kan, jomlah korang sama-sama tanam pokok. Tapi tanam pokok ni dia sebenarnya kena banyak bersabar sebab dia nak kena tunggu lama kan. And lagi satu, apa yang I belajar, ini video lama tau, and kangkung I dah hidup. Sebenarnya I ni menanam pokok ikut mood. Bila I rasa I nak menanam, I menanam. Bila I rasa I tak tanam, I biar je pokok tu. Jadinya benda tu susah lah sebab tak konsisten kan. Jadi pokok ni korang kena hari-hari macam tengok, kena siram pokok. And time I tanam kangkung tu, korang kena make sure kangkung tu sentiasa ada air sebab sifat kangkung ni perlukan air. Kat sini I ada letak dua jenis tanah tau. Satu tanah tu I beli, bukan I beli, mak I beli dekat kedai yang jual lah. Tapi harga dia murah. Satu guni tu RM10 kalau tak silap. Kalau yang I beli ni, satu paket ni dia macam dah ada bahan-bahan yang campuran tu. I beli RM10 juga kalau tak silap. I banyak lupa sebenarnya sebab hari ni I dah lama video ni I baru nak upload. Jadi ni baru I nak voice over. I dah terlupa sangat. So maaf lah ya. I dah terlupa sangat. Kenapa ingatan I terlalu sekejap. Okay, so siapa yang nak menanam pokok, korang pun boleh beli pokok kat TikTok tau. Sebab ada video sebelum ni I tanam pokok, guna pokok daripada TikTok. I beli online sahaja. Korang boleh tengok video yang I ada buat letak daun kesum. I beli daun kesum. Yang ni yang I dah tanam pokok kangkung ni kan. Jadi dia dah besar kat dalam tu. Jadi I nak kena pindahkan pokok yang anak pokok tu kepada dekat dalam bekas warna hijau tu lah. Tapi itulah korang boleh tengok lah daripada video ni kan. Yang I sebenarnya tak tahu pun macam mana nak keluarkan pokok tu untuk masukkan dekat dalam bekas warna hijau tu sebenarnya. Lepas tu kan mula-mula I nak lah pakai sarung tangan ni. Mula-mula tak pakai sarung tangan, lepas tu pakai sarung tangan. Okay, lepas tu I rasa macam susah sangat. Korang tengok, I tak tahu sebenarnya macam mana nak keluarkan dia. Okay, sebab yang mula-mula I tukar sebab I ingatkan macam mungkin macam dia punya tu macam senang kan nak congkil je. Rupanya tak. Lepas tu bila dah lama-lama I dah tahu macam mana cara dia, boleh tarik sikit je pokok tu. Yang ni kan I masih tak pandai sebab ni baru first time I keluarkan. Korang tengok lah. Alah. Lepas tu I guna je lah tangan. Tak payah pakai sarung tangan tak apa. Sebenarnya lagi senang. Okay, tak pakai sarung tangan daripada pakai sarung tangan. Lepas tu tanam. Lepas tu I tanam lah semuanya dekat dalam bekas ni. Lepas tu mak I bagi idea, apa kata just terus tuang je
masukkan dekat dalam bekas warna hijau tu supaya lebih senang. Tak payahlah nak buka satu-satu kan. So I tuang, I macam was-was betul ke ni, betul ke. So untuk nak memudahkan kerja, buatlah, tekan je, lepas tu keluar. Tapi sebenarnya I macam tak pasti macam tu lah. Tapi kerjanya slow sikit lah korang, sebab ini baru pertama kali I tak tahu nak cocok lubang tu nak besar mana. Asal pokok tu dia bertegak tu, I rasa macam ini ada tak tentu arah dah, sebab I rasa macam penat pula menanam pokok ni. Maklumlah baru nak menanam pokok kan. Sibuklah nak duduk pula. Sekarang ni I tak tahu macam mana I nak letak sebenarnya. Nak letak dekat-dekat ke, nak letak jauh ke. So I padatkan lah. I tak tahu pun sebenarnya apa yang I buat yang betul ke tak. Tapi kita tawakal lah ya, semoga pokok ni hidup. Macam tu lah time I tanam pokok tu. Jadi I tak tahu sama ada macam mana nak letak dia, dekat ke jauh ke. Jadi I agak-agak sahaja. Inilah hasilnya lepas I dah tanam pokok semuanya. I masukkan dalam tu. Adalah yang layu, ada yang okey tegak, macam tu lah. Dia macam tak tersusun sangat, tapi asal dia wujud dekat dalam bekas tu, I rasa hidup. Siap tanam kangkung tu, I pun macam rajin lah kan, nak buat lah yang lain. So I tanam lah sawi hijau. Tapi korang, sawi hijau sangatlah susah untuk nak hidup ya. Untuk beginner yang macam I yang kadang-kadang ada mood dengan yang tak ada mood ni, I rasa kangkung tu lagi okey and lebih senang untuk hidup. So kalau siapa-siapa dekat sini yang baru first time korang nak try, korang nak cuba untuk tanam pokok, try lah dulu tanam kangkung. Sebab sawi I ni tak hidup pun. Sangat sedih. Sebab ceritanya korang, I pergi letak, lepas I dah tanam tu, I kan dah siram pokok, dah siram lah kan. Lepas tu dia dah hidup sikit tau, dah ada dia punya benih tu, dah ada pokoknya, dah jadi. Tapi I pergi tanam dekat tempat yang panas, jadi benda tu matilah, pokok tu mati. Tak boleh dia buat kecil-kecil tu. Lagilah cuaca dekat Malaysia sekarang ni bukan main panas lagi kan. Jadi itulah kesilapan yang I buat, jadi mati. Tapi I ada je lah buat yang macam ni, yang tinggal kan. So itu je lah video untuk kali ni. Bye korang. So siapa-siapa yang nak menanam pokok, selamat menanam pokok. Bye. Don't forget to like, share and subscribe.